Rayuan kes rogol ditolak, mahkamah kekal. Hukuman Dai Syed 10 tahun penjara. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Nasib pendakwah selebriti Dai Syed akhirnya terjawab apabila Mahkamah Tinggi memutuskan untuk mengekalkan hukuman penjara 10 tahun dan 3 sebatan atas kesalahan merogol seorang wanita. Lapor Kosmo, Syed Shah Iqmal Syed Muhammad Syaiful atau lebih dikenali sebagai Dai Syed dihantar ke penjara bermula hari ini selepas rayuan yang difailkan pihak pembelaan ditolak oleh Hakim Mahkamah Tinggi, Adlin Abdul Majid. Dalam penghakimannya, Hakim Adlin menjelaskan bahawa pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap sabitan terdahulu yang dibuat oleh Mahkamah Session. Keterangan tertuduh hanya bersifat penafian semata-mata. Tiada alasan khas bagi penangguhan hukuman. Beliau turut menegaskan bahawa kes ini merupakan satu kesalahan serius dan sabitan serta hukuman sebelum ini dianggap selamat untuk dikekalkan. Dengan keputusan itu, hukuman penjara ke atas Dai Syed bermula serta-merta pada hari keputusan dibacakan.